Ini adalah salah. Sepatutnya keadaannya yang perlu dibetulkan supaya mengikut agama, bukan agama yang diejas supaya ikut keadaan semasa. Ini adalah perkara yang menjadi kekeliruan. Menjadi kekeliruan orang awam pada zaman musannif rahimahullah, itulah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, persoalan-persoalan besar yang menjadi kekeliruan dalam umat Islam kerana tersebarnya kejahilan. Di antaranya isu tauhid dan syirik. Walaupun ianya isu asasi, makna la ilaha illallah, tetapi disebabkan tersebarnya ajaran batiniyah yang dengan pelbagai alirannya. Batiniyah satu aliran ajaran yang menekankan konsep setiap yang zahir ada yang batin, seperti aliran tasawuf, aliran syiah, aliran falsafah. Ini menyebabkan masuknya syirik dalam umat Islam dan ditalbiskan, dibelitkan, sehingga ramai yang menyangka apa yang mereka lakukan itu tidaklah syirik selama mana tidak beriktikad. Maka dalam prinsip yang pertama, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab telah jelaskan bahawa syirik itu ialah menyekutukan Allah dalam ibadah, walaupun dia tidak beriktikad secara rububiyahnya bahawa Allah Ta'ala lah yang memiliki, mentadbir dan mencipta. Tetapi jikalau dia melakukan pengalihan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, seperti menyembelih korban kepada selain Allah dengan tujuan taqarrub, seperti menyembelih untuk jin dan sebagainya, sujud kepada untuk makhluk, maka ini adalah syirik. Dan dijelaskan dalil-dalil yang telah kita bahaskan. Kemudian Syekh menyebut tentang al-ijtima', berhimpunnya kalimah kaum muslimin, bahawa asas agama Islam ini ditegakkan di atas mengikut al-jamaah, iaitulah jamaah ahli sunnah wal jamaah, kefahaman sahabat. Agama tidak boleh dipecah-pecahkan. Agama tidak boleh dipecah-pecahkan kerana ianya satu dan mesti mengikut satu aliran sahaja. Tidak boleh ada pelbagai aliran tafsiran dalam agama. Anggapan orang hari ini bahawa agama ini boleh dinaratifkan dengan pelbagai bentuk naratif, ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran, dilaksanakan dengan pelbagai cara. Ini adalah anggapan yang salah. Anggapan yang salah. Ada orang ini dia ingat agama ni boleh dibuka ruang untuk penafsiran mengikut kesesuaian tempat, masa, budaya, zaman, sehingga membutakan mata dan hati. Bahkan sebahagian golongan muta'assibah yang fanatik mazhab ini, dia dalam mazhab sendiri, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i sendiri ada banyak aliran kan. Ada aliran yang dibawa oleh Imam Nawawi, ada aliran yang dibawa oleh Ar-Rafi'i, ada aliran yang dibawa oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, oleh Syihabuddin Ramli, dengan pelbagai usaha mereka untuk mencari kebenaran dan mentarjihkan perkataan mengikut dalil yang sahih. Maka para ulama mazhab sendiri tujuannya bukanlah nak mempertahankan qaul Imam Syafi'i, tetapi nak mencari pendapat yang sahih dan dalil yang rajih. Itu yang sebenarnya tujuan mereka. Sebab itu kita dapati ulama-ulama besar mazhab Syafi'i sendiri tidak bersetuju dengan semua pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Kan? Tetapi akhirnya perbezaan mazhab yang sepatutnya menjadi rahmat, menjadi rahmat bagi umat, menjadi satu azab perpecahan. Sehingga ke tahap di zaman dahulu di Masjidil Haram terpaksa dipecahkan salat itu kepada 4 kali semayang. Kan? Mula-mula orang Hanafi datang semayang, betul datang Syafi'i, datang Maliki. Dia beza-bezakan tempat salat. Kerana apa? Orang yang berlainan mazhab tidak mau salat di belakang imam yang mazhabnya lain. Ini berlaku di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di Masjidil Haram sendiri, di Masjidil Nabawi sendiri berlaku. Dia disebut sebagai mihrab bagi setiap mazhab. Dan ini adalah benda yang menyedihkan, kerana ulama mazhab sendiri, Imam Syafi'i salat di belakang
ulama-ulama mazhab Hanafi, masalahnya Abu Yusuf dan juga Muhammad ibn Al-Hasan, juga Imam Ahmad ibn Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i, tidak pernah menjadi isu pun sehingga sampai ke tahap tidak mau bersalat imam berlainan mazhab fiqh, sedangkan semuanya masih dalam kategori ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga perpecahan dalam akidah. Maka Tuhan mempunyai pelbagai tafsiran mengikut aliran yang berbeza. Kawan ni Tuhan dia di mana-mana, kawan ni Tuhan dia tidak bertempat. Ini adalah salah. Bagaimana kita boleh mentafsirkan Tuhan mengikut sudut pandang kita? Tuhan ialah ghaib, dan kita bergantung kepada perkhabaran Allah Ta'ala sahaja dalam meletakkan sifatnya.